laut tu ada di situ. Dari satu sudut kita mengeksploitasi laut itu sepenuhnya untuk kepentingan kita. Sebab apa? Bila laut itu sendiri sudah ada di situ. Umpamanya kalau hari ini kita nak perlukan jalan untuk kita berhubung, untuk kita berdagang, untuk apa saja, jalan raya. Right? Jadi kita buat itu benda tu. Kita terpaksa buat jalan ke, buat jalan tetapi ke, buat lapangan terbang ni. Tapi dulu jalan itu sudah ada. Laut itu sudah ada. Turun saja dari rumah, sudah ada perahu di bawah. Jadi mereka menggunakan itu untuk mereka utilisekan sepenuhnya laut itu untuk mengembangkan kawasan-kawasan. Jadi bila muncul satu-satu kuasa Kandahar, Kedah, mereka menggunakan laut itu untuk eksploitasi perdagangan ketika itu. Pada masa itu ni betul-betul tepi sungai. Kemudian pulau yang di depan tu, Pulau Serai itu pulau itu, kita katakan pulau itu sebelum itu semuanya itu laut, bay ataupun teluk. Jadi yang kemudian itu tertambus oleh lana, akhirnya menjadi plain ataupun dataran. Jadi kita dapat kawasan itu semua dieksploitasi oleh perahu-perahu boleh masuk. Jadi kemudian oleh kerana wujudnya perdagangan antara Timur Barat, khususnya selepas abad ke-5, abad ke-7, apabila banyaknya kapal dari India, kapal India sendiri, kapal Arab, kapal Parsi mulanya. Kemudian kapal dari China mula memasuki alam Melayu. Jadi oleh kerana sudah adanya jalan, jalan tak payah dibuat, tak payah ajak. Mereka boleh pergi ke mana-mana ke asal Malaysia. Cuma kemudiannya sekitar abad ke-15 baru kita dapati wujudnya core ataupun pengkalan pusat di Asia Tenggara ini. Selain sebelum itu, kapal-kapal Cina merayau sekitar pergi ke Sulawesi, Sugis, apa yang mencari bahan-bahan mentah. Tapi yang ini, kenapa mereka boleh begitu? Sebab telah wujudnya jalan. Dan telah wujudnya jalan raya, iaitu laut, terusan, air dan sungai semua. Kita dapat mengeksploitasi laut untuk kemajuan kita. Yang kapal-kapal dapat masuk dan mereka dapat membina pelabuhan-pelabuhan tertentu kemudiannya untuk mengumpul barang-barang dari sekitar Asia Tenggara ni. Sebab daripada collective point di Borneo, collective point di Sulawesi, di Johor, di mana dibawa ke Melaka dalam abad ke-16.